Soalan A, 2A menunjukkan bahagian pizza yang belum dimakan. Okey, yang ni belum makan. Yang putih ni maksudnya hilang ni dah dimakan ni. Ni dah dimakan. Okey, yang tekan pizza yang telah dimakan oleh Raju yang dimakan ni. Berapa? Ya, 1. Ya, betul lah 1. Tapi masalahnya ini adalah yang dah terbelah daripada apa yang awak ambil adalah sebahagian daripada yang penuh. Jadi maksudnya awak bukan makan 1, awak makan pecahan. Jadi maknanya 1 per berapa dipecahkan tu. So kita kira lah. Okey. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So maknanya ada 8 bahagian. Awak cuma makan 1/8 bahagian. Memanglah awak makan 1, tapi dinisbahkan, diwakilkan dengan pecahan 1/8. Okey? Okey, baik. Kalau dikatakan yang belum dimakan, ya tolakkanlah. Tinggal 7/8 lah. Sebab dia mesti melengkapi kedua-dua ni untuk menjadikan penuh semua. Okey, baik. Yang bawah. Raju memberikan 3 bahagian pizza kepada Amirul. Okey, sekarang dah tinggal berapa? 7/8. Okey, Raju beri 3 ni. Okey, maknanya dia bagi 3. Bukan bagi 3, maknanya betul lah bagi 3. Tapi bukan 3 besar. 3/8 sebahagian. So, jawapannya tinggal 4/8. Soalannya carikan peratus. So, bakinya 4/8. Tulis je lah. 4/8 darab 100%. Okey. Cuma kat sini kita dah belajar. Sepatutnya nombor yang ini boleh dimasukkan dengan yang ini. So kiranya tak boleh, maka awak kena tengok atas dan bawah pula. So apa kaitan 4 dengan 8? So jawapannya ia adalah separuh daripada 100. So separuh dari 100, jawapannya 50%. Gitu je. Okey? Alhamdulillah.